Filem terbaik yang aku tonton tahun ni. Dia punya experience dia macam aku drive sendiri kereta F1 tu, duduk dalam kereta tu. Okay, filem F1, filem yang diarahkan oleh pengarah Joseph Kosinski yang pernah mengarahkan filem Top Gun Maverick. Dan ada filem lain lagi yang aku minat, antaranya filem Oblivion. So cerita ni dia mengisahkan tentang seorang pemandu F1, Sonny Hayes. Dia ni seorang pemandu F1 yang ada masa depan yang sangat-sangat cerah. Tapi sampai satu masa ada satu insiden yang menyebabkan dia terpaksa undurkan diri. Dan 30 tahun selepas tu, ada seorang owner tim F1 ni, dia pujuk balik Sonny Hayes ni untuk sertai balik dan jadi pemandu F1 balik lah. Dan dia jadi macam seorang mentor untuk seorang pemandu F1 yang lebih muda daripada dia. So tak payah cakap banyak, cerita F1 yang aku tengok dekat IMAX hari ni, dan cinematic experience dia memang aku rasa paling terbaik yang aku tonton. Mungkin lepas tengok cerita Top Gun Maverick kot, dia punya feeling tu, dia punya experience tu sama lebih kurang macam tengok Top Gun Maverick lah gitu. Duduk dalam jet tu. Tapi ni versi dalam kereta F1. Kau bayangkan dia punya point of view dia, duduk dalam kereta F1, drive kereta tu laju. Banyak kali masa aku tengok cerita ni, aku rasa macam tersandar, macam duduk betul-betul tengah driving kereta F1 ni. Dengan sound effect dia, rasa macam bunyi angin, bunyi enjin kereta. Lepas tu music score daripada Hans Zimmer pula lagi bertambah best lah. Ditambah pula dengan pelakon-pelakon dan especially Brad Pitt. Dia ni dah tua tapi still ada energy lagi, ada aura lagi. Cerita ni walaupun klise macam cerita-cerita sports daripada Hollywood dulu, tapi aku suka dia punya experience, cinematic experience tu. Lepas tu konflik cerita ni, dia bukannya pasal tim-tim lain nak compete dengan tim-tim lain pun. Konflik sebenarnya dia pasal internal tim tu sendiri. Tapi percayalah, masa aku tengok cerita ni dengan 2 jam, lebih kurang 2 jam setengah macam tu, dia punya rasa kejap tu samalah macam kita tengah drive kereta F1 ni. Tahu-tahu je dah habis. Dan ni salah satu cerita yang kau kena tengok dengan skrin yang besar, IMAX ke ataupun screen X ke. Aku ada tengok satu video ni, Joseph Kosinski cakap cerita ni lagi better tengok dekat screen X sebab dia punya wing screen tu akan buatkan korang punya cinematic experience lagi bertambah best lah, tambah hebat lah. So rating aku untuk filem F1, aku akan bagi 9.5/10. So aku nak tanya, apa pendapat korang yang dah tonton filem ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.